Korang pernah nampak tak orang buat hack pelik macam ni? Letak botol air sejuk atas kepala. Kononnya boleh hilangkan sakit kepala. Bunyi macam ngarut kan? Tapi sebenarnya, ada penjelasan sains yang masuk akal kat sebalik benda ni. Bila benda sejuk kena kepala, salur darah kita akan mengecut atau dipanggil vasoconstriction. Ini yang kurangkan rasa berdenyut tu. Konsep dia sama macam kita tuam ais kat tempat lebam. Lagi satu, dalam neuroscience, ada istilah gate control theory. Signal sejuk tadi sebenarnya potong barisan signal sakit ke otak. Jadi otak kita beralih perhatian dan rasa pening tu berkurang sekejap. Tapi jangan salah faham, ini bukan ubat ajaib. Selalunya ia cuma kesan sementara atau placebo effect je. Kalau pening sikit-sikit, bolehlah cuba. Kalau sakit teruk, cari doktor terus. Setakat nak cuba tak ada masalah. Mungkin boleh melegakan sikit sakit korang tu. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.